Assalamualaikum. Okay guys, untuk vlog kali ni aku pernah pergi ke tempat ni, di mana site ni aku sendiri yang teroka daripada kosong, daripada hutan, sehinggalah jadi tempat sekarang. Jalan masuk, kereta-kereta yang lower tu agak tidak sesuai. Korang nampak sendirilah keadaan jalan masuk naik ke atas. Dah nama pun Sky Trail, tempat glamping kan. Macam ni lah dia. So sekarang kita kena pakai harness dulu. Ya, safety harness. So sama je macam pakai seluar. Merah ni kanan, hitam ni kiri. Terus je. Engkau. Yeah. Alright. So abang tarik tali bening tu ke atas. So boleh adjust baju dulu, parking dulu apa yang patut. Apa yang perlu diparking, parking. Macam handphone ni. Handphone abang ada zip ke? Ataupun ada bawa bag ke? Tak zip lah. Sebab kita nak main stiker nanti tak kena Jatuh. Sini tak ram. Right. Pegang ni sampai ke atas. Sampai ke atas. Betulkan betul dulu. Nak naik atas jauh, setengah jam. Setengah jam. Apa nak naik hiking ke macam mana? Hiking ni lah. Betul. Nak naik ke atas. 4 minit, 5 minit pun sampai dah. Cuma dia mencanak Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak kisah yang mana-mana. Betul. Tapi yang pegang dulu. C dulu. Okay. Betul. Ni So, ubahkan dia jadi C. Ubahkan dia jadi C. Sekejap. Okay. Okay. Alright. Okay. Oh, so kalau dia tersangkut tolak je balik. Betul, tolak je. Betul, sekarang masuk ni. Masuk je lah. Betul, masuk macam biasa je. Okay, so pegang je ni. Pegang dulu tangan ataupun sebelah boleh lepaskan lain lah. Okay, so okay. Okay. Dah. Mula je dia macam 1000 feet. Tapi tak apa. Sebab kita ada 33. Dah lama faham lah. Tengah-tengah tu dah biasa lah. Dah lama dah faham lah. Lama-lama dah buat sendiri. Faham lah. Dah yang tengah-tengah tu. Boleh? Boleh kalau nak usap So kalau yang ni nak buka, ni kena pasang balik kan? Attach dekat buat merah tu dulu. Ni? Betul. Sebab tak masuk lagi tu. Okay. Okay. Orang terbang dulu. Okay. So yang tu baru boleh keluar. Dia tak boleh dua C kan tadi. Dia boleh jadi dua U je. Apa checkpoint satu lah. Kita kena hiking sikit. Berapa minit? 3 minit, 4 minit. Abang fit 2 minit baru sampai ni. Boleh. Dia 400-300 meter. Semua dia mencanak naik ke atas. Masalah balik ni sekarang malam main bola. Aduh, kat mana? Kat Kota Simas. Ui, sejam kat kan dari sini. Ayo. Dah bang, sekali bang. Kami tak ada kawan dah sini. Kalau main bola. Nak main? Main. Nanti ambil. Sebelum ni saya kerja Subang. So main dari sana lah. Jangan hantar gaji bang. Ni tak boleh lah ni. Ni mengelemahkan semangat orang kan. Orang nak naik atas ni kena memanjat hiking. Mencanak agak. Kita bagi manja-manja tu. Sebelum kita naik tangga. So ni checkpoint pertama. Ya okey lah, kita jalan kat bawah tu, kita stretching. Sebab apa kita nak naik monkey ladder. Monkey ladder. Okey. Briefing pasal tangga. Untuk abang boleh test lah dekat merah tu. Ini apa ni? Ini? Betul. Yang tadi yang first kita briefing. Okey, ni. C dulu. C dulu. Betul. Tu tak sampai.
Alright. Okay. Lalu sini untuk pegang ni je kan lu. Betul. Lepas Sebab tu kita ni nak sekarang? biasakan. Ya, biasa faham. So yang ni tali ni kita panggil radio stop lah. Sistem dia yang ni abang boleh tanggal. Okay. Cara pakai dia yang ni kan dia tak boleh ke kiri ataupun ke kanan. Sebab dia ada magnet juga lagi dekat situ juga. Dia bahagian bawah saja. Alright. Abang kena tekan jadi tunjuk terus masuk ke dalam. Okay. Ataupun abang try buat sendiri. Yang ni tak boleh buka ni. Cabut je. Okay. Ini pun masuk tak? Betul, bahagian bawah. Abang kena manja-manja dia sikit. Jadi kalau mana tak boleh tu abang cari angle yang sesuai ke bawah atau ke atas. Faham? Okay, so dah settle dua atas sedikit ni. Ni carabiner ni kena dekat tali kuning. Okay. Carabiner abang biasa pakai kan. Dari pump dekat belakang-belakang, just tolak ke dalam. Nanti just cabut yang ni dengan yang ni. So carabiner sekali dengan tali lah. Tak perlu bawa bersama. Alright, so itu saja abang boleh tak panjat. Slow. So nanti saya akan tarik tali. Dia kalau sekarang ni jadi berat kan. Saya akan tarik. Okay. Saya coba abang ni pula. Ke kanan Alright. Carabiner. Alright. Dua atas ni. Atas. Okay, cabut. Abang dah boleh terbang dah. So yang ini buat macam mana? Dekat atas kepala abang. Atas lagi. Tengok atas. Oh, okey ni. Betul. Masuk sini. Mantap. Alright, ini dia tak sampai sikit abang boleh tendang ataupun boleh kejun sikit. Okay, so kita tak payah pakai ni dulu. Sebab dia tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Alright. Betul semua Betul. Sampai. Oh dia ni Kena lompat sikit ataupun tendang kaki kat belakang. dekat ni dia kurang curam Betul. Ni pun dia tinggi sikit. Patut dia tak jalan. Yang ni kena tarik tali. Ni platform 3. 2. Okay. Next station. Oh, patutlah. So kau boleh turun agak ni? Boleh. Saya kalau sempat kerja abang. Abang lanjut. Ni pakai mana? Ni pakai mana?
Okey. Okey, ini kawasan ni kita kena Dua ni saja. jalan. Ya, berjalan. Nak goyang ke tak? Si Ipin oleh tu lalu sini lah. Ya betul. Dia memang cakap lah. Tapi goyang kuat. Ni apa, zip line? Walking zip line. Laju sangat ke? Saya ni tak boleh terjun lah. Takut terkena batu. Kaki dia kacang. Dapat. Ni jalan kan? Betul. Okey. Sekarang ada di platform 8. Satu, dua, tiga. Sampai. Tak sampai. Mula kita bagi slow dulu. Oh, ini jalan kan? Ya, jalan sambil pegang tali biru tu. Okey. So ni kena padam, tak boleh pegang. Tu ke sebelah. Betul. Oh, ke depan sana. Pusing sana, lepas tu baru pergi Tarzan, turun tangga. Kita dah tak ada naik tangga dah lepas ni. Ni turun je Dua ni. tu je betul. Sebab kita dah naik dah tadi. So ini kita kena jalan. Ya, betul. Ya, aku rakam tak ni? Rakam. Mana? Ni pegang ni atau pegang tali? Pegang tali biru. Pegang tali biru. Cara main dia pegang tali biru lah. Tapi saya dah nampak abang nipu dia pegang. Tapi okey je. Nak cepat kan. Baik aku pakai ni. Tak sampai. Sampai. Sampai tak? Tapi dia tu boleh bang sebenarnya. Tapi tak best lah. Kalau kita orang pakai benda tu nak laju kan. Ni kacau lah. Kacau ni je apa? Kita pun kena pegang tali. Betul terus. Itu. Baik pegang kabel lah. So cara mainnya kat sini sebenarnya pegang tali biru. Tapi sebab aku tinggi. Cara yang terbenar. Ini jangan tiru hati. Platform 10. Cepat tau ni. Sekarang kita menuju ke platform 11. Bismillahirrahmanirrahim. So benda ni kalau kau dah cabut mana aku tak turun ni. Platform 12. Alright, so yang ni kan kita panggil Tarzan Net lah. Tarzan ni sebab dia kena lompat dekat tali tu, lepas tu kena tangkap net ni. Maksud dia Main dia, pegang ni. betul, pegang ni. Pergi sana dulu kan. Dia macam ni lah.
Kita lompat macam Tarzan, pegang tali ni. Lepas tu bila dah sampai sana kita kena tangkap. Saya tunjuk demo tu kan. Yang ni sama macam tangga lah konsep dia. Sedikit dia berkat atas. So yang ni kan abang kena pegang dekat simpul dia, bahagian atas simpul. Okey. Dia tak boleh bahagian bawah sebab takut nanti Tergelincir, terseret. tergelincir, Bila dia seret dia akan jadi panas. Lepas tu bila panas Luka. dia akan luka tu. Ramai kat sini luka. Ni Sebab tu bahaya ni. faham. Ini abang letak kat sini letak tu. Okey. So yang ni kau boleh kat atas simpul. Dah sampai terus tangkap je. Dia paling macam ni. Ya. Kalau abang rasa panas abang ni je lepas je tangan. Lepas kita angkat atas. Ada tali kan? Ada tali juga. So bila dekat bawah ni terus panjat naik atas ke atas platform lah. Atas platform, turun tangga. Sampai sini naik. Baru turun tangga. Betul. Kenapa tak letak pole ni bomba? Mana? Pole bomba. Laju sikit turun. Aduh, kita lah bombanya. Lupa. Okey, mantap. Ni ke sana je kan? Sampai tangkap. Alright, mantap. So sekarang kena panjat naik. Yeah. Abang nak ambil gambar dulu tak apa? Ambil gambar. Lepas tangan belah kanan. Abang screenshot lah nanti kan. Yeah. Mantap. Mantap. Panjat, panjat. Malam nak main bola. Penat nanti. Ini. Mana ambil ni? Abang boleh ikut. Kan Abang tolong cabut ni. okey. Oh, ini memang ada masalah macam ni ah. Ini memang kita kena tolong. Sampai. So sekarang nak turun. Betul, turun tangga. Awak nak makan coklat dulu ke macam mana? Laju sangat lah. Dah tidak orang kat sini dah peluh lah. Mungkin sebab Ambil dulu. sebab ni. Fit tu. Itu lah. Aku rasa kau boleh main lah bola. Mana ni ada kosong lah? Ada kosong lah? Penuh lah. Aduh. Lama tak main ni. Nak ajak? Dua. Ni untuk tenaga ni. Ni sebab tu standby gula. Dia tak ada gula tak boleh sebenarnya. Betul. Ni memang duduk kiri. Abang bawa dia Benda sedikit ni. tu. Tanggal. Memang kuat tanggal sikit. So ke sini. Keluar. Betul. Sekejap Ni tak sarung lagi. Okey, dah boleh tanggal. Siapa cipta benda ni kan bagus tu. Waktu dia pasang dia dah half dah. Nanti dia akan datang lagi untuk spot check mana yang kurang apa semua. Tu orang pun belajar daripada dia untuk benda-benda yang sini. Turun tangga. Boleh dah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun dia biasa. Standard, tak ada, kita tak perlu tarik. Relax lah. Sebab kita bawa turun. Kita buat turun berat. Dah tinggal lagi separuh ke? Betul. Itulah laju kan. Tu boleh lepak dekat air terjun yang apa. Duduk dalam lepak lah. Yang boleh Oh, ada view ni ke? ada air terjun, kita lalu air terjun. Oh. Tapi beberapa hari ni tak hujan sangat abang. So air dia tak kuat daripada atas. Tak nampak ah. Dia tak ada lah besar air dia. Tapi dia cantik lah kita dia. Ni kena pasang sini. Nampak isi dalam ah. Betul. Kalau tak hujan nampak dalam. Tapi kalau hujan air besar. Tapi tak nampak dalam. Murah dia ni. Ni aku jalan seorang-seorang kan ni. Dah boleh jalan lah.
Ini tali ni pun ni tengok. Aku rasa ni baik kau pegang. Susah aku nak. Boleh cuma tangga lah saya risau tercalar kan. Time zip line ni boleh pakai. Benda-benda ni pun tak boleh. Tu sangkut kan. So pun pernah record memang. Ni pegang ni. Betul. Dia punya cara main sebenarnya. Satu kaki, satu platform, satu tali. Sini. Betul ke depan. Ya. Betul. Ni main cheat lah ni. Dia macam nipu sikit lah. Patut dia tinggi lagi. Itulah. Tapi itu pun memang untuk umum. Budak pun boleh main juga ni. Budak ada dah. Ada budak anak air ni pun sama macam. Yang dia nampak pun macam mana nak kena ni, macam mana ni. Sekarang berada di platform 16. Nak habiskan ni semua berapa minit sebenarnya? Ada orang 3 jam bang, 2 jam lebih tu confirm. Kalau abang buat sejam lebih tu dia laju lah. Tapi orang pun nak ambil gambar apa semua kan. Dia memang dia dulu lah. Dia pandai yang ni pandai-pandai je kan. Yang dah biasa. Okay dah, boleh. Cuba kau ambil gambar dia ni pula. Kalau grouping kau duduk ikut belakang lah. Grouping kita ada dua ni. Kita standby macam ada body sekali dengan sesi korang duduk satu-satu ke. Hari Sabtu tu penuh. Ni jalan lah. Pegang atas ni. Pegang ni je lah. Betul. Jalan je. Okey, boleh rakam lah. Tahu kan? Kos nak kena bayar ganti tu. Depan belakang je lah. Ni senang je. Dia ada ketinggian ke? Limit. 120. Berat 100 kg. Tapi kalau 100 kg tu benda. Tu kita terpaksa reject awal lah. Oh ni kena turun eh? Turun tangga. Padahal tempat tinggi tak ada lain eh. Kat bawah ada. Bawah pun kita baru install apa nama? Yang satelit new. Starlink. Betul, Starlink. Baru ada line. Kalau tidak memang pisang lah duduk dalam ni.
Okay, sekarang kita berada di platform 19. Platform 19. Kat sini, kalau siapa yang dah penat apa semua, boleh turun lah. Sebab kita ada chicken exit kat sini. Exit this way. So kalau dah penat, dah tak larat ke apa, boleh turun kat sini. Bawah ni ada laluan untuk turun. So kita ke platform seterusnya. Platform 20. Semuanya ada 33 platform. Dia belah mana ni jalan ni? Dia elok benda ni kat belakang ke? Macam ni lah. Sama. Ni ada dua. Ni pun ada view juga sebelah sana. Nak ambil gambar dari sini pun. Kita bawa in seorang ni ada lagi. Ni kat sana. Betul, ke kanan ni. Kanan lepas tu ke kiri. Kita lalu pipe tu. Oh, ni untuk kau tangkap gambar? Tak pun, boleh saya ambil daripada sana pun okey. Boleh. Boleh, yang mana boleh. Dah. Laju. Laju betul. Awal lagi. Ada lagi. Laju betul. Ni apa nak buat ni? Ni peluk dia. Langkah macam tadi juga. Dia punya depan dia. Abang boleh peluk ataupun langkah dia ke depan. Oh, pegang benda ni je lah. Amin betul. Dia sepat. Dia hanging macam tu je. Hmm. Aku main bola pakai lens. Sama lah bang. Saya pun rabun kat ni. Spek rabun ni. Pakai lens tak? Pakai les. Platform 22. Pak, bawah ni ada air terjun. Kau tengok bawah ni ada air terjun. So kita boleh nampak lah. So kau nak turun. Pijak je lah. Betul, sekejap dia. Halfway. Ini buat click by TikTok ni jalan ni. Alright. Okay, kita nak sampai tujuan ni. Ada yang susah lagi tak? Tak ada dah. Lepas ni semua senang.
Inilah itu dia. Tapi kita dia juga bikin stick dia. Tak berapa laju. Kalau tidak melimpah. Ni air terjun yang daripada Asia bang. Ah, Dari sini asal. apa ni? Tak, Dia buka. ya. Saya silap. Ni abang boleh sebelah ambil video, sebelah boleh pegang ni lah untuk stabilkan dia. Sebab yang sana laju. So boleh standby kaki lah dekat pokok ataupun boleh capai tu platform. Dan Yang mana? Yang ni? yang ni. Yang ni dia ada macam meja kat situ kan. Sebab yang tu tinggi. Oh. Tu dia letak meja tu. Abang boleh sebab tu letak meja untuk dirikan lah. Benda sikit ni. Boleh. Dua tangan lepas pun boleh lah. Asalkan dekat ujung tu stabilkan dia. Sebab kita nak badan ke sana kan. Jom. So kat sini ada air terjun. Nampak ah? Di sinilah punca air terjun pergi ke chalet-chalet kat bawah tu. Yang belah kanan yang dekat glamping tu adalah air, kolam-kolam buatan. Air sungai jadi ni lah. So dengan naik Skytrail ni kita akan jumpa tempat-tempat macam ni. 45 minit 1 jam setengah je daripada KL. Jom, let's go. Laju. Kena try je lah panjang tu lagi kan. Laju sikit ni. Ada 4 orang lagi bawah. Mati ni lah. Tapi tak tahu lah sempat tak ni. Sekarang pukul 5 dah. Kalau dia lagi macam abang rasa sempat je. Dua orang malam kat sini ni. Apa-apa aku balik dulu. Sekejap guys. Mengganggu. Okey, baru nampak. So kita merentasi air terjun. Ni kalau weekend ada orang duduk apa? Tahu dia buka lagi juga. Mungkin dalam ambil ni kot, dekat sini kot. Sebab kakak ni tak ada tadi kasi dia naik ke atas. Tengok dalam Instagram dia pun tengah ambil maintenance tu. Dah nak habis dah. Betul, dia nak habis lah. Sekejap ke. 27. Benda ni paling penting tau. Kalau nampak merah ni dia kita punya pinpoint kita untuk pin benda ni. Ini jalan ke pakai ni? Ha? Macam malas eh?
Ini sebenarnya jalan. Ini jalan tapi kalau abang nak laju Okey, kita nak yang laju punya. main tipu sikit kan. So guys, korang janganlah ikut macam aku. Aku malas nak pijak line ni. Malas nak main bola. So sekarang kita tinggal jalan ni meniti ke atas menuju ke platform 29. Kita jalan. Korang boleh jalan slow je sebenarnya, tapi aku nak cepat. Abang kena lompat sikit lah. Kan? Oh, Sebab dia tak sampai. benda ni penting. Kau tas kat sini. Sampai je tak, sebab inilah keselamatan korang. So benda ni pakai balik atas. Ni lah sekut. Untuk pergi tualang tu. Betul. Okey. Set point untuk circuit yang ni. 1, 2, 3. Itu tak sampai. Dia buat sampai ni. Saya pun petang pun dia punya kabel tegang. Sebab tu tak sampai. Oh dia ni lah. Kalau Longgar. tu cantik. Tapi petang view cantik. Ni kejap gini. Yeah. Sini. Ha, selesai. Oh tadi kita naik atas tu. Betul. Hari kita yang first ni sini. Tu kita Ni. Okey, cara brake dia nanti abang kena tarik ni ke bawah. Oh tarik bagi. Betul, hentak dia ke bawah. Itu maksudnya dia dah boleh brake lah. Dia akan bunyi zing macam tu dah boleh brake. Abang boleh tengok pokok yang sebelah kanan tu. Yang serabut tu, dekat situ abang dah boleh tarik brake dah. Dekat Sebab situ. dia laju Betul, sebab dia laju. Lagipun dia petang ni dia akan laju sikit lah. Tapi boleh je. Satu tangan dekat puli orange supaya dia boleh, abang jangan risau dia ke belakang ke depan lah. Tu jangan risau lah. Cuma dekat sana dia ada tilam. So kalau kita langgar guna back body pun okey je. Cuma jangan laju sangat. Sebab ada orang dia terhempak pop macam tu. So bunyi dia macam sakit lah. Tapi dia okey je sebenarnya. Kita nak pegang ni. Tak okey, tangan sebelah, tangan kanan pegang puli orange tu. Okey. Betul. So nanti Tapi abang boleh ni nak je break. lepas. Okey, bila dekat ujung tu puli orange dah boleh lepas, abang tarik dulu. Nanti saya boleh jerit ataupun saya buat signage lah untuk abang break ke bawah macam tu. Maksudnya signage saya ke bawah tu maksudnya break lah. Ataupun saya jerit nanti. Atau abang boleh standby dekat pokok yang serabut belah kanan tu. Kat situ dah boleh hentak je kuat-kuat. Cuma jangan break awal-awal. Kalau break awal-awal nanti dia tersangkut kat tengah-tengah. Bila Kena memanjat lah. betul, kalau sangkut tengah-tengah tu memang nak kena rescue di sendiri pula. Okey, So faham. better dekat ujung-ujung baru break Alright, faham. Tak, so saya gerak dulu. Nanti waktu saya buat macam ni maksudnya dah boleh take off lah. Alright. So sekarang kita baru ada di menuju ke pokok last checkpoint kat sana tu. Lepas tu turun bawah. Habis.
Ini paling panjang 170 meter macam tu, ketinggian 30 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Tertarik pun habis. Tapi best lah. Man, laju. Mantap. So ni lah view dia. So kita dah dapat view. Belakang ni. Dah tarik pun laju lagi. Itu kat situ apa Ulu Bondol Fish Valley. Tempat kita masuk tadi, lalu bawah masuk sini. Sinilah dia Terra Sky Trail 32. Di mana rumah-rumah A type tu kat situ. Kat situ. So aku berada di Terra Sky Trail platform 32, second last. So sekarang aku berada di last platform 32 menuju ke 33. Platform terakhir menuju ke chalet lah cerita dia. So inilah dia Terra Sky Trail. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau korang bawa apa Insta tu yang ada 60 apa semua kan, korang kena hati-hati lah. Okay, 1, 2, 3. Korang lepas je landai. Sakit. Awal pula break. Itulah dia cakap. Takut terlepas ke belakang tu. Dah pening. Sebab dia angkat ke kanan. Awal pula break kan. Itu lah. Dah tahu break, sebab tu saya ajar break ujung-ujung. Risau orang dah tahu break, dia break. Setiap zip lah. Final. Ya, habis lah. Ada orang lagi ke? Habis. Oh tak ada. Tak ada dah. Ya pukul berapa orang nak balik, pukul berapa kan. Kalau main zip line yang ni okey. Ni nak kena main semua. Tadi masuk pukul 4. 4 lebih. Betul. Dia laju ni. 5.30 habis lah. Itu laju. Pukul 4 lah masuk dia 4. 5. Itu pun banyak main-main kat atas. Ambil gambar lagi kan. Ya. Ni senang pula. Dah ujung dah biasa, dah belai-belai. Okey. Tangga terakhir untuk kita turun menuju ke resort. Tanah. Ini boleh kan macam ni? Lepas. Dia akan stop juga. Tak nak kita buat YouTube ni. Alright. Ke kanan tu bang. Alhamdulillah. Selesai. Platform terakhir. Platform 33. Selesai. Alhamdulillah. Inilah dia Terra Sky Trail. Korang tengoklah sendiri. Sedikit masa lagi, ianya akan launch. Wait. Tunggu je lah.
Alright, selesai sudah aku main Skytrail Terra Skytrail. Jadinya korang boleh cubalah. Aku buat Skytrail tu dalam sejam setengah macam tu. Aku laju. Yang guide aku tu pun cakap, "Weh bang, laju sangat ni bang." Tapi korang nak rasa santai-santai, nak layan view, nak tangkap gambar apa semua, boleh lah. Boleh try. Okay, aku Helmi Sakor. See you on next vlog. Bye.